Bismillahirrahmanirrahim. Antara kesilapan yang orang selalu buat lah ketika baca ataupun waqaf dengan mat yang dua harakat, terutamanya mat asli ataupun mana-mana mat yang kita waqaf dengan dua harakat. Sepatutnya bila kita waqaf, dia lebih pendek lah, bunyi dia tu lebih pendek. Bukan maksudnya daripada dua harakat jadi satu harakat dah, dia tetap dua harakat. Cuma dari sudut bacaan tu dia akan berbunyi sedikit pendek daripada biasa, sebab ada beberapa di kalangan kita ni yang waqaf dengan dia panjangkan juga, maksudnya nak cukupkan juga dua harakat seperti panjang yang biasa bila kita baca secara wasal. Jadi dia kurang tepat lah. Contoh ada yang baca wadduha wallaili idza saja, jadi dipanjangkan yang belakang tu, sepatutnya dipendek-pendek je. Wadduha wallaili idza saja, macam tu je. Jadi harap boleh betulkan yang ni, insya-Allah sama-sama boleh share kepada yang lain. Barakallahu fiikum.